Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, nyamban. Si Farhan kailap pungolam pemirsa. Ya. Kebailap pungo si Farhan. Kejak pegah le si Farhannya hana dalil baca surat Al-Fatihah sesudah selesai solat. Tak gepak ma si Farhannya pergi anak Abu Ilom di Aceh tadi. Alah hai bang Farhan. Nyo kitab yang ke Farhan nyo mandumna dalil tentang bahawa baca Al-Fatihah le remayangnya na Farhan. Ya. Maka haji hai Farhan, segalamkah kau pegah dalil, segalamkah kau pep-pep, kau pegah yang kongkon dalam media sosial, kau fikir dile, kau kalong kitab-kitab dile baru je kaprak abah. Nyo dikeke nyo Farhan nyo na dalil je nyampai keke. Menyo tak fikir secara adalah lagi kah pegahnya hai Farhan. Le hal yang hana dalam hadis dalam Al-Quran. Jino, jika minta siap dalil dalam Al-Quran bahawa gekun bek pohmak. Bek promak jika minta dalil Al-Quran tegau. Berkatemu, menyakatemu dalilnya tentang orang kebro dalilnya paduk apa bro. Tak gepap mah kak Farhan, kak pegah anak abui, kak fitnah umat kak. Kakam tumpah lam demi Allah hana dalil dalam kitab dalamnya hana dalil top pegah hana ayah kah pegah hana nyampai ke apa apa ayah kah apa pegah ke mentong kah habui tak kepap ma kah beg apa pegah hana habui kah nyopi orang yang nonton iku kenya kana Quran nyo kitab ndek beg pegah ka komen lam beg kata menak ikut kitab hana aku nak ke kitab ke bengeh kau kalau nak buy kanya pegah yang akan tumpah lang demi Allah hana dalil tu pegah hana dalil tip jai dalil. Nah lagi contoh lu pegah bakah bunuh bawa traumaknya na dalil. Memang hana dalil je kipan secara tak kiaskan. Bek bangai lagi buy hana kantu ka. Bekap pindah umat ka hai gam. Nampak dalil pakai najis nampak oh. Kiban faedah dah baca Al-Fatihah sudah solat. Nah dalil ji. Baik kalit bui kahinan. Tegala adalah terjadi fitnah dah telun. Dan baik fikir awak rolong fitnah si Farhan. Tak dengar ilepui kenti Farhan buinya. Baik ngawin dah tunjuk Farhan. Farhan buinya. Ngawi tunat tunjuk Farhan. Nganik litik lah mah nganik litik. Tunat tunjuk Farhan. Sebab Farhan yang kau nukun le aglantu hana gantu mi Farhan yan. Awak ka bengeh di kode ke Farhan yang tetap kau nukun ke bui. Anak bui hana gantu yang ke Farhan. Nah, ka dengar le tiban jikun le Farhan. Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Ya dari Nabi setelah salat 5 waktu. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah salat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Khusus pada maghrib dan subuh membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Ya, tunggu. Kah jelas. Gibai ke Farhan. Yang dalil ji. Tak pegang ana. Nyampai ke kemen dumna kau. Salah sabar ji hai Farhan kalau tak. Ipegang dalam kitab. Kitabnya apa cara kah Farhan. Pun kitabnya.
Kadang baca. Ya, dalam kitabnya Farhan. Dan dalam kitab pun nampak. Dalam kitab Quyubi Umairah bin Ibrahim. Ya. Mahli. Pulang bakar. Kitab pulang. Ya, kitabnya Pina Farhan. Nempuna Farhan. Dalam kitabnya Pina Farhan. Mandum dah hai Farhan. Maka dia kapal pegang habui ka Farhan. Hai. Tak kepap ma ka Farhan. Allahu Akbar Farhan. Hadis. Kau pegang Nabi. Sahabat daripada Duratul Anfa' fi ilmil hurufi. Ya, man dawama ala qiraatil Fatihah ma'a basmalatil akhaba kulli salatil maktubah sab'a maratin bil adadil ayatiha fataha Allahu alaihi abwabal qiraati madama yuqra'uha wa kafa'allahu ta'ala ma'afhawum min aradat dunya dinihi wa dunyahu qira'ataha aqaba kulli salatil maktubah yang kekeleh para sahabat. Ibn Habtiji bermula siman-siman barang siapa nyamban kekeleh para sahabat yang berkekalan kekun. Yang berkekalan giban diadu baca surat Al-Fatihah yang mana yang tak bacanya Al-Fatihah pikun Farhan berserta basmalah bajan tak baca mengiringi tiap-tiap solat yang difardukan nyamban. Berduga akan tujuh go dengan bilangan ayat yang berkibat bilangan ayat Al-Fatihah tujuh go ciptakan nyamban Farhan kongkap Farhan nyam yo kamu nan Farhan dibukakan akan uri yang bacanya oleh Allah di atas urinya berubah pintu kebaikan. Ubena pintu kebaikan dibuka hai Farhan hai bek bangai. Ka be kaptitat gop ka. Ongka kaparan mangai. Nyan dalil dibuka mandung kebaikan. Kalinya Farhan tu. Keempat rezeki ji dipeluah. Apa yang dia inginkan dicipta-ciptakan disampaikan oleh Allah. Nyamban. Yang dalil dalam kitabnya 4 sesudah adalah solat yang dimaktubkan. Solat yang dimaktubkan, solat yang difardukan hai bang Farhan. Bek bangai lagi gelantu. Yang 4 kitab ikut ke Bek aku fikir menulis untuk hai bui. Ikut ke 4 kitab. Aku pegah bakah bek aku pegah na dalil. Nyan kata-kata tumpah kah nyan kaji ka perlu kifarat ju. Oh panina wakah hana nyan hana kabut bikin kiyah ngai jemaah. Mana kada pu mai ka kifarat na dah nak kada pu. Kan tebak kam tumpah-tumpah juga dei. Alah hai gelan tu anak kantau. Kak Farhan, nyan dalil hai Farhan bahawa tak baca surah Al-Fatihah sesudah selesai solat. Bahkan ada dalil malum Farhan yang jika dengar dalil baru nyan, kibaikun dalil ji baca Al-Fatihah. Beka pegah nak bui kah le. Alah hai ungkong anak kantau. Yang selanjutnya Farhan, supayakah hai Farhan pulih dari pungo? Supayakah pulih dari stres? Nak diriwayatkan oleh hadis Islam kebanggakan berkayam baca surat Al-Fatihah. Paduga dah baca haji. Hai boleh. Supaya itu adalah paduk menggalah aju. Kolagayan ji. Supayakah pulih dari penyakit. Sebab kah pungo je no, kakam tumpah-tumpah ju dalam masjid. Kau pegah haju bawah hana demi Allah hana yang mengatakan hadis kau madah hana nyompak je hidungnya dalam kitab ke empat je hidung lamnya je hidung. Alah hai Farhan tu bangai tak gale. Kau bangai tak ka Farhan? Le dalil hai Farhan hai. Be kau pegah hana kitab yang kau tabo dan yang kau baca ikan yang pi nak terjemah dan nak mie pijut. Aduh, hai Farhan, hai, dia tak dalil. Dalil kitab ikut ke, hai Farhan, mereka perahana. Alah, mak oi Farhan, hai, tak bak bangai kah lagi ibu yang nak gantu, bangai kah go. Alah, hai Farhan, hai, bukan bangai tak tinggi anak. Astaghfirullahaladzim. Nyon tu, tak nak buat tak, kau bengih nasiden pergut, nasiden. Kau bengih awaknya lam, hanjut tu menak, hai pekah. Masyam tu. Hanjut tu nak kau awaknya puget. Tak ceramah berget-get, tak pegah berget-get. Yang menangis pegah. Sebenarnya tungku bawahnya nyan. Anak payah le pegah abah berget-get.
Yang pas dengan parang tatak aja kudi. Kita hek ko komite haji. Nyokam selesai lu melapor ba polisi tan dilapor dan kan lapor ka pegah pak makah aja kudi hanayo okey. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bangai tak kafaran hai. Allahu akbar hai Farhan. Bukan bangai tak ka. Kong kapan? Ya, nyan dalil. Sip lomba dalil badon Farhan bahawa yang kakun nikahnya yang fitnah yang sangat kejam hai Farhan. Maka ji hai Farhan lom pegak badon ne baiklah ne pegak but yang kongkon. Kajak but ataupun hai Farhan kahoi ulama-ulama kapudua kapetepat pu betul lagi kahkun. Memang punya dalil dalam cok lamton daripada hadis Nabi nyan hana kipan cara haji. Tabut cara haji dah kibang kebaikan tak baca surah Al-Fatihah di sembahyang je nak tak bawa kebaikan. Makanya pegah bakah Farhan, masalah adalah ijma' dan qiyas dan istibahahnya bermupum. Tanpa faham bermupum tentangnya. Allahu akbar Farhan hai. Baik ke bangai tat, baik tutup ayatnya bangai Farhan. Bermupumlah adalah ijma' dan qiyas. Menan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bit bangai lagi gelantu han nampakkan tu ka Farhan hai. Nyo tolong sharekan videonya ba Farhan tiat. Begitu pun bawa dalil baca Al-Fatihahnya na dalil hai Farhan. Keempat Farhan, na dalil. Nah, baik lagi bu yang akan tu ka Farhan. Keempat Farhan. Namban. Mudah-mudahan bermanfaat videonya khusus di bagi ulun tuan dan umum di bagi ketanya Bandung. Namban. Sampaikan video yang buat Farhan bahawa si Farhan yang kadi fitnah umat kageken le Farhan bahawa dalil baca Al-Fatihah sesudah solat fardu tidak ada dalil bahawa baklun na dalil nyopak Farhan. Ikilanya tuannya kitab yang 14 nun dan sebah duilun duanya mandumna mengatakan baca Al-Fatihah sesudah solat itu ada dalilnya Farhan. Mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.